Otak ADHD dia ada dua. Satu kita panggil DMN, Default Mode Network. Satu lagi PFC, Prefrontal Cortex. Orang normal benda tu switch, sama ada PFC, DMN. Prefrontal Cortex bila waktu kita buat kerja dia akan on. Kerja-kerja kreativiti, kerja-kerja idea semua duduk dekat si mamat yang pertama tu, Default Mode Network tu. DMN ni mudah nak ingat, kita orang panggil dia demon. Yang bagusnya kita berangan. Okey, waktu dia jadi demon adalah bila waktu dia seorang saja berputar. Lama-lama benda ni yang jadi depression. Bila dia lama duduk dalam tu, dia spiral. Dia akan start self critical, kenapa aku buat ni, kenapa aku buat itu. Self critical tu datang daripada DMN. Part otak yang sama bagi idea kita yang sangat gempak, yang kacau kausa time semayang. Daripada bagi dia khusyuk, dia bagi idea konten. Dan dia juga yang menjuri. Dia yang bila kita habis shot tak sedap, benci lah tengok muka diri sendiri, dengar suara sendiri tak best. Tu semua duduk dekat tempat yang sama. Ubat untuk nak bagi idea kita tak putus-putus, kita jangan letak expectation. Kalau esok you nak kena duduk tulis iklan ke, apa-apa yang menghasilkan idea, step yang saya boleh suggest adalah saya sendiri lah, saya akan tulis dulu, hasilkan benda yang buruk. Dan secara lancarnya benda kita akan laju saja. Kita takkan duduk lepak, yang ni boleh tak? No, tergerak.